Okey, semuanya okey dan lampu merah dinyalakan. Mereka bermula sekarang. Dia permulaan yang baik ditunjukkan oleh Farisa Putra, tapi kembali merapat di hadapan pasukan KC. Seorang pelumba mereka yang berada di hadapan dan nampak ada seorang pelumba cuba masuk di bahagian 2 di peringkat awal ni. Peringkat pertama 2 dan 3, tapi itu 16 kalau tak silap saya Akif yang berada di hadapan. Akif yang disedar di sini perlu memulakan lebih awal dan dia bermula baru. Oh, dari jarak ini kita boleh nampak seolah-olah mungkin Faris meminta semula Akif. Persaingan sengit Ya. dalam lap yang pertama, satu barisan panjang. Dan kita lihat dua pelumba, dua pencabar. Ingin bertukar kedudukan. Faris Putra yang sekarang ini jaya naik ke tempat yang pertama. Menyebabkan Adi Putra Akif berada di 2 dan 3 sekarang ini. Tapi belakang rapat pun itu adalah Ikram Dani dan Nuzul Adi pun ada di sana. Kita akan lihat kepastian nanti kerana ini ada 10 pusingan untuk membuat Wira KBS ini. Dia akan menyelamatkan lap yang pertama dan kedudukan baru terlihat di mana kedudukan kesemua pelumba itu adalah pasukan 27 Yamaha F-Limo Racing yang sekarang mulai sampai di kelompok di belakang dengan kedudukan yang agak rapat antara mereka di hadapan sekarang ini. Jadi untuk Faris Putra, dia perlu ingat bahawa Akif ni memang seorang pelumba yang agresif. Di lap yang pertama boleh kita lihat di pertengahan dia berjaya memintas ketika Faris. Jadi dia perlu bersedia dan juga perlu berhati-hati kerana bila-bila masa saja Akif boleh bertindak. Dan dia juga akan dibantu oleh Adi Putra di tempat yang ketiga. Jadi satu perkembangan yang baik dari KC Honda. Ryan Kardani pada di belakang sekali. Di tempat yang ke-8. Tak jauh di belakang bagi pelumba yang memenangi perlumbaan yang pusingan pertama. Dengan Akif berjaya menangi perlumbaan pusingan yang kedua. Dan kita boleh nampak ada kedudukan sekarang ini dari atas. Kedudukan yang mana rapat 1, 2, 3 ada jarak sikit, 4 dan 5 jarak sikit, 6 dan 7 itu kedudukan sekarang ini. Ikram Dani 4 dan 5 adalah Farhan Nakib, 1, 2, 3 Faris Putra, Akif Abdullah dan Adi Putra Anaha yang berada di depan. Tapi kedudukan ini dan belum selamat lagi untuk Faris Putra kerana kedudukan yang rapat 20 sepasukan dan pasukan yang sama, 20 pasukan KC, Akif dan Adi Putra memang sentiasa rapat di belakang Faris Putra. 50 pelumba ni kesemuanya berpeluang untuk mengubah nasib mereka kerana di hadapan di belakang tu Farhan Akif dan juga Ikram Dani pasti akan mengambil peluang sekiranya apa-apa akan berlaku di antara Akif, Adi Putra dan juga Faris Putra. Jadi masih lagi jauh sebenarnya, baru 2 pusingan, mereka ada 8 pusingan ini menuju pusingan yang ketiga, lap yang ketiga. Tetapi cabaran untuk Faris Putra apabila sentiasa bermula sebagai pelumba di hadapan, jadi dia kekuatan mental ketahanan itu juga perlu. Dia bertahan 8 lap lagi, dia perlu hadapi situasi ini. Ya, yang menariknya kita dapat lihat pelumba yang berada di tempat yang keempat tu, nombor 29, nombor 79 Farhan Nakib Muhammad Faiz dari pasukan Dash Oil Brothers 7 Tech Racing. 2 pelumba pertama dia DNF. Dalam perlombaan ini diberi tempat yang keempat sekarang ini dengan kelajuan yang agak baik yang dia lakukan, sampai 14.428 kata masa ni tadi. Dan dia terpantas di sektor yang kedua. Dia semakin laju dan merapatkan diri dari kelompok hadapan ini. Mungkin antara kejutan yang ada juga kerana tumpuan kita berikan pada 2 pasukan ini dan 2-3 pelumba. Tapi Farhan yang melakukan masa terpantas berita 13.8 17 saat. Sekarang mulai rapat di belakang Adi Anaha dan Akif. Yang menjadikan 4 pelumba mencabar kedudukan terbaik. Jadi apapun kita lihat, mungkin pencaturan kepada pelumba yang berada di belakang Faris Putra. Mereka hanya mengikuti rapat, terutamanya Akif. Akif belum bertindak, hanyalah di lap yang pertama dia memberikan amaran ataupun memberikan petanda. Dia cuba untuk memberikan sakan, namun memberi jalan selamat kerana masih lagi jauh untuk memintas ataupun menjadi pendahulu dalam perlombaan ini. Ada 7 lap lagi. Ya, kalau tindakan gap tu Lan, 4 pelumba di depan ni, mereka meninggalkan yang pelumba jauh di belakang. Saya nak tengok nombor 5, gap dah 3 saat di belakang ke 4 pelumba ini. Tapi ada 3 tempat di atas podium.
Dan buat masa ini memang Faris Putra, Akif, Adi Putra, itulah kedudukan Farhan Nakib. Tapi kita dah lihat dalam perlumbaan sebelum ini juga, di tahun ini cara strategi taktikal mereka mirip perlumbaan di tahun antara bangsa Sepang Petronas, di mana mereka akan menunggu saat akhir untuk memintas. Jika terlalu awal, ada kemungkinan pelumba itu akan dapat merampas mereka kedudukan. Sebab ini strategi yang dalam semua perlumbaan yang sama kita dapat lihat. Dan bagaimana dua pelumba di belakang ni antara Akif dan Adi, macam mana mereka nak bekerjasama untuk memintas Faris Putra berada di tempat hadapan, tempat pertama kali. Saya percaya juga pelumba berada di tempat kedua, ketiga, keempat ni mereka sudah sikit sebanyak mengintai peluang di manakah selekoh yang paling sesuai untuk memintas jika mereka nak bertindak. Itu yang ada ruang dan juga kelebihan kepada pelumba yang mengekori pada pendahulu, sebagaimana Faris Putra sedang lakukan perkara itu. Dia dah 4 lap, 4 pusingan. Dia memimpin 3 pelumba di belakangnya. Akif, Adi Putra, Farhan Nakib. Farhan Nakib yang paling menarik apabila dia datang. Dia menjadikan 2 kumpulan tapi meninggalkan pencabar terdekat di belakang itu tadi. Akid Shah yang menjadikan ada gap untuk dia kekal di tempat yang kelima, manakala Farhan Nakib yang berpeluang untuk naik ke podium. Itu yang kita nak saksikan nanti. Baru separuh perjalanan, separuh perlumbaan, ada 5 pusingan lagi. Faris Putra terus bertahan. Akif terus mengekori rapat. Begitu juga dengan Adi Putra dan juga Farhan Nakib di tempat yang keempat. Ya, itu. Tapi kita dapat lihat bagaimana kedudukan yang mana sekarang ini mereka agak konsisten dengan kelajuan yang mereka ada. Mungkin pada sekarang akan nak lihat terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh pelumba di hadapan. Itu yang cuba mereka lakukan. Kita utama bagi pelumba di bahagian di belakang mengekori saja. Tapi saya nampak seorang mulai sampai di belakang. Akid, Akid, Muhammad Akid, Muhammad Syakir Indonesia yang mulai sampai dengan 4. Kerana mereka agak perlahan sikit depan ni. Mereka main strategi sikit. Jadi yang belakang telah pun sampai untuk jadikan 5 pelumba di bahagian hadapan sekarang. Semula 5, kita di 4. Secara tiba-tiba datangnya seorang pelumba. Jadi ini adalah perlumbaan yang akan berdebar ataupun akan lebih sengit ketika di penghujung nanti. Itu yang boleh kita jangkakan, kerana Akif, dia belum bertindak. Dia boleh bertindak tapi belum mahu melakukan perkara itu. Kita tahu Akif punya style of riding. Ini adalah dia daripada striking distance sebenarnya. So dia memintas Faris Putra dan Akif, 2 pelumba pada tahun lalu. Mereka merebut kejuaraan 1 dan 2 pada kedudukan di penghujung untuk mereka. Dan mana kalau kita dapat lihat 1-2 kemenangan bagi Faris Putra, tapi dia ada banyak naik di atas podium berbanding dengan 4 kemenangan kepada Akif Abdullah. Tapi dia hanya ditewaskan dengan 4 mata saja dalam pertandingan kejuaraan. Jadi battle ini dibawa ke musim ini antara kedua-dua pelumba yang di hadapan ini yang sekarang kita lihat. Dan nampak dah sampai pun Akid di belakang di tempat yang kelima sekarang ini. Akid, Farhan Nakib, Adi Putra Anha, Akif di hadapannya dan juga kekal untuk Faris Putra selaku pendahulu. 6 pusingan telah pun mereka selesai, 6 lap. Mereka juga melepasi selekoh yang terakhir untuk sampai ke pusingan yang ke-7. Bermaksud 3 lap lagi, 3 pusingan sebelum mereka sampai ke selekoh yang pertama. Untuk pusingan berikutnya sedikit, 29 terjatuh. Ini adalah kumpulan yang belakang, itu Irfan Danish yang terjatuh. Dan di hadapan ini masih lagi kekal dan masih lagi ada mood untuk debaran menuju penghujung. Begitu juga pasukan Titiwang Racing belum lagi kedudukan yang selamat untuk mereka kekal ke kedudukan ini. Faris Putra juga menyedari, dia begitu mengenali Akif Abdullah, dia juga mengenali Adi Putra, dia juga mengenali kemampuan dan kekuatan Akid Shah di belakang. Ya, tahun lepas mereka bersaing hebat dalam pelumba. Ada seorang pelumba jatuh. Hampir terlepas tadi. Kemudian ketika diselekoh, selepas selekoh yang pertama. Selepas dia di ini Azhan. Finishing line. Azhan Hakim. 5-2. Azhan Hakim, ya. Tapi di depan kedudukan, tapi sekarang ni bulan jarak sikit. Dah nampak Faris Putra mulai lari. Tadi dia perlahan dan perlahankan sedikit, tapi sekarang ini mulai rapat
kedudukan antara kedua pelumba. Tapi Akib pun naik tempat keempat. Farhan Nakib lah yang turun jatuh ke bawah. Akib ke masa terpantas. Dan silap ni Akib yang boleh berada di depan sekarang ini. Kerana kita ada 2 lap dan terakhir. Ketika ini mereka mula mencut. Akib akan cuba untuk masuk di bahagian dalam untuk minta Adi Putra Anaha. Dia berjaya minta Adi Putra Anaha. Dan seterusnya akan mengejar Akib dan juga Faris Putra. Jadi itu yang tidak boleh berlakunya kelekaan. Adi Putra sudah dipintas. Jadi kedudukan yang semakin berdebarkan. Kita lihat Akif juga rapat. 4 pelumba ni rapat. 3 temannya. Kita lihat tekanan daripada Akif itu mengubah corak di hadapan 4 pelumba. Jadi Adi Putra sedikit ketinggalan. Dan cuma bahagian dalam oleh Akif. Hampir jatuh dari Akif. Tapi dapat mengawal kepada jentera saja. Faris Putra mengekalkan kedudukan di hadapan. Kita ada 2 lap lagi. Waktu sebelum kita bermula perlumbaan ini, dikatakan bahawa lintas ini siapa di depan dia akan menang. Jadi kita tidak akan menjangkakan perlumbaan yang agak strict, tapi tanya berbeza kerana nampak persaingan sampai ke hujung. Mereka boleh memintas banyak kali lakukan. Dan sekarang ni Akid yang telah pun berjaya melepasi Adi Putra. Dan saya nak lihat bagaimana Akid dalam masa terpantas. Akid akan cuba sekarang ini. Ini adalah yang terakhir untuk mereka. Akid sekali lagi melakukan masa yang terpantas di Lita. Di mana peluang untuk Akif. Kemungkinan juga untuk Akif memintas. Mereka tidak boleh leka di hadapan. Terutamanya Faris Putra. Dia setakat ini fokus begitu serius dan juga tidak membenarkan. Kita lihat. Ada usaha daripada Akif tapi tak ada ruang. Ditutup oleh Faris Putra. Faris Putra untuk terbaik. Adi Anaha juga cuba untuk merampas kembali daripada Akif. Akid akan cuba kerana litat ini sangat teknikal. Dia ada banyak selekor. Bagaimana pelumba pandai menggunakan selekor untuk mereka masuk. Cuma Faris sekarang ini tidak betul baik. Dia menutup ruang. Setakat ini dapat betul ruang untuk baik. Dan Akib akan juga masuk sekarang ini. Dapat ditutup kembali. Akib dah berikan luar. Cuba. Tapi setakat ini dapat ditutup. Hampir-hampir Akib jatuh tadi. Hampir. Mereka sekini semakin hampir untuk menuju 2 selekor terakhir. Melepasi selekor 16. Faris Putra ada kelebihan apabila kesilapan Akif tadi menjarakkan kedudukannya. Tapi dia tak selamat. Kita lihat. Cuba untuk masuk Akif. Belum tak lagi. lepas. Ya, kerana ada banyak selekor. Kita masih jauh lagi untuk dia cuba mengejar. Tapi kita sampai ke selekor yang terakhir. Nampak Faris Putra memang selesa. Untuk tempat pertama. 2, 3 dan 4. Siapa yang sampai terlebih dahulu? Akif sampai. Harapan Akif Abdullah untuk merampas kedudukan tempat yang pertama dari Faris Putra tidak berjaya. Dan Faris Putra berjaya memenangi perlumbaan